So hari ini selesai untuk prosiding yang ketiga. Kita dah selesai untuk kedua-dua pihak lantik jawatankuasa pendamai masing-masing. So next tarikh prosiding adalah 18 Disember. So sebelum daripada 18 Disember tu pihak-pihak akan dipanggil ke Jawi lah untuk jalani proses jawatankuasa pendamai. Okey. Syah, kita tak pernah Syah nak cakapkan sesuatu kan? Okey, setelah beberapa lama saya tidak bersuara dan kali ini saya nak bersuara lah untuk sesuatu benda yang perlu saya bersuara. Salah satunya adalah bukan saya tak cuba, saya dah usaha demi usaha, cuba untuk fix sebanyak yang mungkin, selama yang mungkin saya bertahan dan benda ini tiada perubahan. Bila saya sendiri yang menghandle benda ni. Jadi saya pergi kepada keluarga Kamal dahulu. Saya pergi kepada keluarga Kamal dahulu untuk berbincang pasal hal ini dan beritahu apa masalah saya dan kenapa saya diperlakukan begini dan sedemikian. Tiada perubahan juga. Kenapa saya utamakan keluarga Kamal dahulu? Kerana tidak mahu ada keaiban pada pihak keluarga saya. Jadi saya tak nak benda ini datang kemudaratan kepada saya dan juga anak saya. Lalu saya harus ambil tindakan untuk menyayangi diri saya dan jumpa keluarga saya. Dan saya masih lagi ada mak bapak, saya ada keluarga saya ada adik-adik saya untuk tahu hal sebenar apa yang berlaku dalam keluarga saya. Apa masalah yang berlaku sebenarnya kalau Syah boleh kongsikan? Cukup sekadar saya kata, saya nak selamatkan diri saya dari kemudaratan anak saya dan juga saya dari segi fizikal dan juga mental. Itu sahaja yang saya dapat katakan hari ini. Tadi Syah kata ada mesej daripada orang ketiga, adakah ia benar? Mesej daripada orang ketiga? Yang mesej sebenarnya apa Syah? Mesej orang ketiga? Tak, mesej yang Syah kongsi tadi, interview tadi. Apa? Mesej tu kamu bukan pasal kamu kata ada orang luar tu. Yang cucuk-cucuk orang luar tu. Saya kalau siapa-siapa yang mengikuti saya hanya bersama keluarga saya dan anak saya. Siapa yang ada dengan kawan-kawan? Siapa yang bawa kawan-kawan berjumpa dengan anak-anak? Mana ada keluarga dia? Dan hari sebutan kedua pun kita nampak tak satu pun keluarga dia di situ. Siapa yang ada bersama saya? Adik-beradik saya, mak saya dan juga bapa saya. Berapa lama Syah bagi orang kata peluang kepada Kamal untuk berdamai, untuk memulihkan perhubungan ini? Berapa lama? Setahun? 6 bulan? 3 bulan? 4 tahun. 4 tahun selama saya berkahwin dengan dia. Bila netizen lebih banyak ke arah Kamal kan, macam sokongan kepada Kamal, so dalam waktu yang sama memberi kecaman pada Syah. Untuk keadaan Syah, apa komen Syah? Mungkin sebelum ni saya tak pernah bersuara, and then saya disalah erti. Dan saya nak cakap sikit je lagi untuk perempuan-perempuan di luar sana seperti mana saya kena, tolonglah bangkit. Jangan memudaratkan diri anda. Korang ada keluarga korang. Korang ada support korang yang kuat. Okay? Saja, terima kasih.